Okey, baiklah. Pagi ini saya turun untuk meninjau di PPS Taman Kaya, pusat penempatan sementara bagi mangsa ribut yang terkena semalam. Mangsa-mangsa di Taman Ria, Taman Damai dan juga Batu Dua Setengah serta Kampung Sentosa. Melibatkan beberapa keluarga lah di PPS ni. Dan insya-Allah hari ini tugasan saya selaku pegawai khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak bagi Dua Jagat Jiring adalah untuk meninjau dan juga menyampaikan laporan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Dr. Rizwan. Difahamkan mangsa terkesan hampir 30 yang berpindah ke sini lah. 34 orang yang berpindah ke sini. Dan kalau yang betul-betul yang tidak berpindah ni, kalau ikut yang terkesan hampir 40, 70 ke 80 orang sebagai mangsa. Yang keseluruhannya lah. Ribut kali ni agak teruk lah ni semua. Ribut kali ni antara yang paling teruk lah. Kalau sebelum ni pernah berlaku ribut di kawasan ni, cuma tak sampailah menumbangkan pokok. Sebab banyak pokok yang tumbang dan juga terkena gerai-gerai di tepi jalan. Banyak gerai yang terkesan juga sebenarnya selain daripada rumah yang terkesan. Pokok tumbang pun sangat banyak sebenarnya. Setakat ni kita tak terima lagi lah laporan berkaitan dengan ada kecederaan kepada manusia. Cumanya saya boleh laporkan ada satu manusia yang saya dengarkan tercedera lah di bahagian kepala sewaktu duduk di dalam kedai. Tepi jalan, pokok tumbang, tak sempat lari. Dan akhirnya kepala dia ada sedikit kecederaan lah. Tapi kecederaan ringan sajalah. Bukan kecederaan berat lah. Baiklah. Saya mewakili Kerajaan Negeri Perak menyeru kepada semua mangsa-mangsa ribut yang mana rumahnya dalam keadaan yang sangat teruk, tak boleh didiami lagi dah. Kalau boleh berpindahlah ke PPS di Taman Kaya ni untuk semua mangsa ribut yang dikekhaskan untuk mereka. Kalau boleh kembali datanglah ke PPS ni, insya-Allah mudah-mudahan kita ada sedia untuk membantu kemudahanlah kepada mereka semua. Kita ada sediakan makan, sahur, berbuka puasa dan juga tempat tidur untuk mereka lah yang sangat-sangat selesa lah sebenarnya. Jadi bolehlah berpindah ke sini seseru lah pada semua.